Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, kita kena berusaha menjadi seorang da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat kita bila sebut da'i, dia bayang ustaz. Dia bayangkan ustaz, ustazah, orang-orang mengaji agama. Orang masjid dia tak rasa dia juga adalah seorang da'i. Kemarin saya salat di masjid saya jadi imam. Salat maghrib. Waktu jadi imam, kita baca Al-Fatihah, budak duduk saf pertama, dia ikut bacaan kita. Ikut dengan kuat. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Budak tu ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serentak suara dia dengan suara kita. Kita dengar kuat suara dia. Bila habis salat, saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak tu bangun terus pergi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, mana orang-orang dewasa dalam masjid? Apa peranan orang dewasa? Setelah budak sebelah dia salat dengan cara yang salah, kenapa dia tak pegang tangan budak tu? Adik, kalau sembahyang berjemaah, waktu imam baca kuat, jangan baca kuat. Kita kena dengar bacaan imam. Itu yang diperintahkan di dalam agama. Sepatutnya itu tanggungjawab kita. Kalau orang Islam dia rasa dia tu nak dapat kelebihan dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tak ada orang yang lebih baik ucapan dia melainkan orang yang menyeru kepada Allah. Dia akan berusaha nak menjadi dai. Walaupun dalam perkara yang sebahagian orang rasa benda tu kecil saja. Bila masyarakat kita tak ada jiwa dai, sebab tu budak-budak datang masjid, mereka menyedihkan kita. Duduk dalam saf bersama dengan orang dewasa, 4-5 orang bertepuk tampak, bersepak sesama mereka, mereka bebas begitu saja dalam masjid. Ada orang kata tak apa ustaz, itu budak-budak. Ya, memang dia budak-budak. Sebab tu kita suruh tegur dan bimbing dia. Bila dia membesar, dia tahu benda yang boleh, benda yang tak boleh di dalam masjid. Dia membesar kerana teguran daripada kita, bimbingan daripada kita. Walaupun kita bukan ayah dia, bukan mak dia, kita mati, kita dapat pahala kerana memberi bimbingan kepada seorang anak Muslim. Kita tak boleh guna alasan budak-budak biar api kepada mereka. Tak boleh. Bukti dia perbuatan Nabi SAW kepada Umar. Bukan Umar bin Khattab, iaitulah Umar anak tiri Rasulullah, anak kepada Ummu Salamah. Umar bin Abu Salamah. Bukan dalam bab ibadat tuan-tuan sekalian, dalam bab ketika makan. Umar yang duduk dengan Nabi, bila dihidangkan makanan, tangan dia, orang sebut apa? Merewang atas makanan, duduk berebut nak ambil makanan. Tamak ataupun gelojoh nak makan. Kata Nabi SAW, ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, nak makan baca bismillah. Makan dengan tangan kamu dan ambil makanan yang dekat dengan kamu. Itu menunjukkan Nabi tak guna alasan seperti yang kita guna. Budak tak apalah, biar api. Ya, kita biarkan budak, betul. Budak bukan orang dewasa, tetapi budak-budak perlu diberi bimbingan. Kalau dia buat kesalahan yang tak berat, kita bimbing dia dengan elok. Kalau kesalahan tu agak berat, kita kena tunjukkan serius, suara agak straight, tidak begitu cara. Setiap tempat ada kedudukan, ada perkataan yang sesuai pada setiap tempat. Maka setiap orang perlu berusaha untuk menjadi da'i kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, setelah dia istiqamah, dia memohon supaya Allah Taala kekalkan dia di atas keimanan, dan dia nak istiqamah, dan dia juga kena berusaha menjadi da'i, menyuruh orang ramai kepada iman kepada Allah dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala.